Thailand baru je umumkan pembelian jet pejuang Gripen E-F dari Sweden, tapi yang lebih mengejutkan, permintaan mereka untuk beli F-35 ditolak oleh Amerika Syarikat. Apa sebenarnya yang berlaku dan kenapa Gripen E-F jadi pilihan utama? Sejak tahun 2011, Tentera Udara Diraja Thailand RTAF dah pun guna Gripen C di dalam skuadron mereka. Pesawat ni ringan, lincah dan sangat efisien dari segi kos operasi. Sweden juga bagi latihan dan sistem sokongan teknikal secara menyeluruh. Tapi kenapa F-35 kena tolak? Jawapannya, Amerika Syarikat risau dengan kesiapsiagaan Thailand dalam aspek keselamatan data, kemudahan penyelenggaraan dan keupayaan operasi START. Dalam bahasa mudah, Thailand belum layak lagi untuk F-35 mengikut piawaian mereka. Gripen E-F bukan Gripen biasa. Versi ini datang dengan radar EES Raven S05, sistem RST Skyward G dan boleh integrasi dengan pelbagai jenis peluru berpandu barat. Thailand juga suka sebab Gripen senang dioperasi, murah dari segi kos selenggara dan ada data link tempatan, link yang serasi dengan sistem pertahanan mereka. Saab juga tawarkan pemindahan teknologi dan pelaburan tempatan, satu paket yang lebih menarik berbanding hanya beli jet mahal tanpa akses penuh teknologi. Dalam pelan perolehan terbaru, RTAF akan beli 12 Gripen E-F secara berperingkat sehingga tahun 2034. Fasa pertama melibatkan 4 unit antara 2025 hingga 2029 dengan bajet hampir $600 juta Amerika Syarikat. Kontrak dijangka dimeterai Ogos ini jika diluluskan Kabinet. Pembelian Gripen E-F oleh Thailand beri isyarat besar. Negara-negara Asia Tenggara kini cari alternatif kepada dominasi senjata dari Amerika, Malaysia, Indonesia dan Filipina juga semakin aktif mencari solusi pertahanan yang fleksibel dan boleh dikawal sendiri. Gripen E-F bukan saja satu pilihan teknikal, tapi juga simbol keupayaan untuk berdikari tanpa terlalu bergantung pada syarat politik kuasa besar. Gripen E-F kini sah jadi nadi baru kekuatan udara Thailand. F-35 masih jauh lagi. Soalannya sekarang negara lain di rantau ni, siapa yang akan ikut langkah berani Thailand ni? Jangan lupa subscribe untuk analisis lanjut pesawat tempur dan isu semasa dunia pertahanan.